Kita orang dah sampai. Weh, mana? Dekat. Okay, diorang busy. Kepala aku sakit. Bawa. Kau dah kembar lah. Aku dah putih. Bawa kerusi. Asal lah nak bawa sorang-sorang. Tengok pemalas ada perempuan ni. Dah kena ambil kursi. Ani hari ni buat kerja. Aku buat tau lepas aku malas. Kiri akan letak kat sini. Kita orang pilih belakang pokok sebab ada matahari. Saya tak tahu apa saya buat hari ni. Okay, kita dah sampai. Tak habis-habis dah sampai di Taru. Kita dah letak barang-barang. Dia Amai yang buat kerja. Saya telah mendekati pantai, mendekati laut. Sekarang pukul 8 pagi. What a random. Uish, dia nak buat apa ni? Pusing semua. Dia kena panjang kan? You said tak boleh cakap yang tu. Dia macam tak sampai. Okay dah. Okay dah. Kau tak gerak tau. Aku pun dibangun. Macam mengharapkan korang tak jadi lah kan. Mahal letak betul-betul dekat bawah tu. Ni terkejut. Macam mana ni? Aku rasa kan ni kena buka dululah. Ni masuk lepasnya. Okay. Morning. Oh. Tapi jangan lu. Macam Wah, cantiknya. Macam AI. AI apa Bawa air masak. Ini air laut nak kena teman dia ambil air laut. Dia ambil air laut. Dah siap oden. Siap belum? Okay. Apa barang? Sedap tak Lot? Sedap. Sedap tapi pedas sikit. Ke kau fake? Mal dia fake mal. Dalamnya ada rakam. Dah Oden. Dia tumbuh pokok oden. Oden. Telah kukuh oden.
Happy birthday Mira. Saya dah penat dah. Kita orang tak tahu nak pergi mana lepas ni. Sebab banyak sangat kepala kan. So macam seorang cakap nak pergi sini, seorang cakap nak pergi sini. Kita tak tahu nak pergi mana. So kita tak tahu nak pergi mana. Tapi saya macam tak nak habiskan vlog ni lagi. Yang kemas. Dah kemas lah. Tengah ambil gambar. Kenyang pun dah kenyang. Kemar-kemar. Penat ke? Penat macam ni? Buat macam ni. Penat. Kenapa? Aduh pasir. How come? Aku memang tak buat kecil. Sekejap aku jumpa kawan baru. Dia pakai baju sama dengan kita. Kenapa dia tak ada rambut? Tengok kawan baru saya tak.